Dialah artis pertama yang belanja saya makan breakfast. Ke Hospital Sedang Abdullah Aziz Shah dan ziarah sahabat saya iaitu Samsul Gaugau. Tingkat 5, buat medical 1, katil 2. Saya tu bilik Samsul Gaugau macam tu. Bilik nombor kat ini. Inilah sahabat saya Samsul Gaugau atau dipanggil Pak Su. Dekat KL susah nak jumpa, tapi jumpa di Mekah. Jumpa di Masjidil Haram dan jumpa di Madinah. Masya-Allah. Dengan izin Allah, hari ini ada kesempatan untuk ziarah sahabat saya iaitu Samsul Gaugau. Dia hari ini nampak lebih sihat daripada semalam sebab kata isterinya 2 hari lepas dia tak boleh ingat siapa datang dan dia tak boleh cam siapa. Tapi Alhamdulillah hari ini dia boleh cam saya. Sebelum masuk lagi dia nampak saya, dia dah senyum. Alhamdulillah dia dah orang kata lebih sihat lah. Marilah kita sama-sama doa supaya Samsul Gaugau dipermudahkan segala urusan dan cepat sembuh. Marilah kita doa sama-sama, insya-Allah.